Sebab tu bila saya ditanya oleh Ketua Polis Negara, kan, kenapa saya diarahkan keluar, saya tak keluar. Saya kata tak, kenapa saya mesti keluar? Saya ground commander. Sebab saya tahu keadaan. Saya bersama dengan musuh. Saya tahu keadaan musuh. Takkan kita nak tembak seorang anak depan mak dia. Takkan kita nak tembak seorang suami depan isteri dia. Di mahkamah ni, ini engkau hang lah punya pasal ni, dia kata. Hang lah punya pasal ni. Kalau tidak, kalau kami masuk, kami hentam semua, tak payah naik turun mahkamah dah. Jadi cuba bayangkan, kalaulah saya tak ini, kami hentam habis semua, memang tak masuk mahkamah. Tahu apa saya jawab pada Datuk tu? Datuk cakap macam tu senang, Datuk. Tapi cuba dalam tu ada adik Datuk ke, ada anak Datuk ke, Datuk boleh cakap macam tu? Saya tengok saya atas bawah tu. Hendaklah pandai merasa. Kalau terjadi benda tu pada aku, kalau aku ditembak depan mak aku macam mana? Kan? Kalau adik aku ke ditembak depan aku macam mana? Ataupun aku ditembak depan anak-anak aku. Itulah, jangan merasa pandai, tapi hendaklah pandai merasa, kan. Kita jangan buat ikut suka hati kita, ikut pandai kita. Kita takkan nak tembak seorang anak depan mak dia, takkan kita nak tembak seorang suami depan isteri dia. Datang pula anak pula merayu, takkan kita nak tembak seorang bapa depan anak dia. Macam saya katakanlah, saya dibayar gaji untuk memastikan keadaan negara ni dipertahankan, kan. Dan kita tak maulah orang-orang yang kita sepatut pertahankan tu teraniaya, kan. Pada masa kita masuk tu, kita ada pointer daripada pihak tentera. Pada peringkat awal, pada 3 bulan saya dah pergi dah. Tetapi OCPD kata IGP dah bagi benda ni kepada pihak tentera sebab senjata pihak tentera yang hilang. Jadi kes ini kes tentera dan biar tentera yang selesaikan masalah ni. Cuma kita guide dia orang supaya jangan jadi massacre, jangan jadi pembunuhan beramai-ramai, itu saja. Sebab apa-apa dalam perjanjian kita ni, apa-apa musuh yang datangnya daripada dalam, ini tugas polis, dan pihak tentera ni sekadar membantu. Musuh yang datang pada luar macam negara-negara lain serang, pihak tentera punya tugas, dan pihak polis ini sekadar membantu. Kalau kita nak bagi benda ni terus pada pihak tentera, sebab benda ni daripada dalam, kita kena lancarkan migran, perintah berkurung tu, kita tak terlibat dengan orang-orang awam yang lain. Sebenarnya saya memang ikut taktik tau. Once kita dah gain ground, kita tak boleh lose ground. Saya tak boleh dengar arahan daripada luar dah, sebab saya ni orang yang paling depan di kawasan musuh. Sebab saya disuruh keluar jangan masuk, keluar jangan masuk. Saya kata kenapa kita nak lose ground? Kita dah gain ground, kan? Dan saya dah itu repo dengan kumpulan ni. Kalau saya keluar, nanti siapa nak masuk pula nak betulkan balik repo. Dan saya dah dapat masuk dalam keadaan yang aman apa semua tu. Kalau saya keluar, sayanglah keadaan tu, siapa nak dapatkan balik. Jadi sebab tu bila saya ditanya oleh Ketua Polis Negara, kan, kenapa saya diarahkan keluar, saya tak keluar. Saya kata tak, kenapa saya mesti keluar? Saya ground commander. Bila ground commander, orang kena dengar cakap saya. Sebab saya tahu keadaan, saya bersama dengan musuh. Saya tahu keadaan musuh. Sebenarnya apa yang saya buat memang ikut taktik. Ground commander tu dia tak boleh dengar cakap orang. Orang kena dengar cakap dia. Walaupun general ke apa ke. Lepas tu saya inspektor cabut ya. Kita nak melaksanakan apa-apa dengan berjayanya bila kita ada hati yang tenang. Kalau kita kelang kabut, kita takkan dapat keputusan yang baik. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu tenang hati mereka dengan mengingati Allah. Mak saya masa tu tanya saya, "Awang esok besar nak jadi apa?" Saya kata, "Saya nak jadi orang besar." Mak saya kata, "Kalau nak jadi orang besar, kita kena berjuang untuk yang besar. Kalau kita berjuang untuk diri kita saja, kita berjuang untuk perut kita, kita besar perut kita ya. Kalau kita berjuang untuk diri kita susah diri kita ya." Rasulullah dia berjuang untuk umat. Jadi dia nama dia besar. Kita kalau kita jadi orang besar, dan kita bukan berjuang untuk orang, kita berjuang untuk yang maha berkuasa. Kalau kita tak dapat jadi orang besar di dunia ni, dapat jadi orang besar di sana. Jadi dan selalunya kalau kita nakkan dunia, kita dapat dunia ya. Tapi kalau kita nakkan akhirat, kan, kita dapat akhirat, bahkan dunia Tuhan bagi sama. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.